Halo guys, selamat datang. Hari ini saya nama daging babi chasiu. Ya, dan oke, stay tuned guys. Oke guys, sekarang kita potong daging babinya. Potong kecil-kecil supaya senang dan cepat untuk masak. Ini saya guna daging bahagian perut ya guys. Bahagian perut dia sedap. Kalau nak guna bahagian yang lain pun boleh juga, ikut selera masing-masing guys. Selepas potong, kita perlu cuci daging babinya supaya bersih. Buang lebihan air guys, supaya tidak mengganggu kita marinate. Oke, sekarang kita masukkan sos chasiu. Yang ini saya gunakan brand Likamki. Sebab saya suka brand Likamki ini sedap. Masukkan madu guys. Madu ni ikut pilihan masing-masing ya. Apa-apa saja brand kamu suka boleh saja. Lepas tu kita tambahkan kicap soya cair. Soya cair ni pun saya gunakan brand Likamki. Kemudian masukkan gula. Masukkan sikit saja gula ya. Lepas tu sos tiram. Sos tiram secukupnya ya. Jangan banyak sangat, okey? Dan masukkan sedikit rasa Ajinomoto. Lepas tu masukkan soda bikarbonat. Dan seterusnya pewarna. Sikit dia pewarna. Saya guna warna merah. Dan kita gaul-gaulkan bahan-bahan tadi dengan daging supaya semua bahan-bahan meresap ke dalam daging dengan sebati. Barulah rasa dia sedap. Tengok tu, dah merah-merah rupanya, cantik kan? Oke guys, kita panaskan kuali dan masukkan sedikit margarin. Saya guna margarin, tapi anda boleh juga, boleh. Kalau nak guna minyak pun boleh juga, tapi saya lebih suka margarin sebab bau dia lebih enak. Dan kita masukkan daging kita. Tengok. Sedap guys, sedap. Merah-merah. Chasiu kita ni. Susun cantik-cantik guys, supaya dia masak dengan sekata. Okey, kita slowkan api guys. Kita gunakan api yang kecil sebab tadi kita marinate terus masak. Sebab kita gunakan api kecil ni supaya sos tadi meresap masuk ke dalam daging. Masa kita masak ni lagi kita marinate. Okay. Masak slow guys supaya sos yang kita campur tadi meresap ke dalam daging. Barulah rasanya sedap.
Untuk lebihan sos tadi kita masukkan semula supaya lebih banyak bahan-bahan yang dapat meresap ke dalam daging. And then kuali kita tidak terlalu cepat kering supaya daging kita masih basah-basah dan juicy. Tengok juicy guys. Tetapi guys, kita maukan daging kita sentiasa lembut, tidak terlalu kering. Okey, nampaknya daging kita sudah masak nih guys. Tapi dapat kita biar lama sikit. Bagi bahagian luar dia nampak caramel. Baru dia nampak sedap guys. Okey, kita angkat yang sudah masak. Wow, tengok guys, tekstur dia cantik. Di luar dia caramel, tapi di dalam dia juicy guys. Ya, sekaranglah masanya kita potong. Wow, nampak juicy di dalamnya guys. Cantik teksturnya, sedap nih. Wah, sabar nak makan nih. Tengok tu guys, rupanya sama macam yang kita makan di kita itu guys. Tak perlu lagi lah kita nak pergi kedai nak makan. Boleh masak sendiri di rumah. Resepi yang sudah saya bagi guys. Ya, inilah hasilnya guys. Di luarnya merah, di dalamnya juicy, sedap. Resepinya mudah, cepat dan senang dimasak. Sekarang kita try. Wow, sedap guys, sedap. Boleh cuba guys. Okey, bagi yang baru dengan channel saya, boleh klik subscribe guys, klik subscribe. Okey, nanti akan banyak lagi video-video menarik.